Pelakon Intan Najwa baru-baru ini ada kongsi sesuatu yang buat ramai idu mula berfikir tentang jarak kehamilan lepas bersalin secara pembedahan. Semua bermula bila ada seorang follower tanya dia, kalau jarak tak sampai 2 tahun lepas Caesar, doktor tak tegur ke? Sebab kebiasaannya, ramai doktor memang nasihat untuk jarakkan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum hamil lagi. Bila saya dengar jawapan Intan, jujur, dia jawab dengan cara yang sangat tenang tapi tegas. Dia kata, setiap orang kena ikut nasihat doktor masing-masing. Dan yang paling penting, kena kenal tubuh badan sendiri. Jangan jadikan pengalaman orang lain sebagai ukuran. Intan sendiri memilih untuk percaya sepenuhnya pada doktor yang sama yang uruskan kehamilan pertama dia. Dari awal mengandung, proses pembedahan, sampai kerawatan selepas bersalin. Semuanya dengan doktor yang sama. Apa yang menarik? Dia cerita selepas 6 bulan bersalin, dia rasa tubuh dia dah pulih sepenuhnya. Bukan sekadar luaran, tapi juga dalaman. Waktu tu, dia dah mula aktif balik. Dah boleh bersenam, buat pilates dan dalam masa yang sama, dia rasa dirinya dah bersedia untuk melalui kehamilan seterusnya. Tapi dalam masa yang sama, Intan ulang balik pesanan dia. Jangan ikut dia. Sebab setiap badan wanita berbeza. Ada yang cepat pulih, ada yang ambil masa lebih lama. Apa yang sesuai untuk dia, belum tentu sesuai untuk orang lain. Dan itu mungkin part paling penting dalam cerita ni. Sekitar bulan Februari lepas, Intan akhirnya berkongsi berita gembira. Dia sedang hamil anak kedua. Untuk rekod, Intan mendirikan rumah tangga dengan Ahmad Azraf Azman pada Ogos 2023 dan mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Lunara, yang lahir pada 15 Disember 2024. Kadang-kadang, bila kita tengok perjalanan orang lain, nampak mudah. Tapi hakikatnya, setiap ibu ada cerita dan kekuatan dia sendiri. Kalau korang, jenis ikut nasihat doktor 100% atau lebih percaya pada insting badan sendiri? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.